Okey semua, hari ni saya berada di kawasan Relau, Pulau Pinang. So ada satu apartment nak jual, bawah 300,000, 3 bilik, 2 bilik ayak, 1 parking, freehold, 1 teater. Jadi tengok video ni sampai habis. And then jangan lupa okay, tengok, yang ni dia punya hall dia. So memang luas lah nampak tengok. So hampa boleh dekor ikut cita rasa hampa nanti macam mana. Okay, and then yang paling best sekali dia ada balcony. Balcony hampa tengok tu. Tu. Balcony. Ni kat hampa boleh dalam bilik pun hampa boleh access ke balcony. So bilik yang kedua pun okey, besar juga boleh masuk katil queen. Okey. So ni dia punya condition. And then yang terakhir adalah bilik yang ketiga. Dia sebelah ni. So yang ni dia dia masuk katil bujang kat sini. Okey, so ni bilik yang kedua, bilik yang ketiga. Bilik kecil sikit daripada bilik pertama yang kedua. Okey. So ni dia ayak dia kat sini, mau tengok. Okey. So dia boleh ayak, dia semua siap dengan zaman duduk lagi. Okey. Batu tangan ayak pun ada. Okey, so apa dah tengok lah tadi, saya dah buat apa tour rumah flat Pasar Puri Taman Desa Relau 2. Okey. So berharga 290,000 sahaja. 3 bilik, 2 bilik ayak, 753 kaki persegi.